Assalamualaikum. Saya Kasim. Saya adalah salah seorang kontraktor yang baiki Pondok Rehab Abada. Kisah yang saya nak share ni betul-betul sangat menyayat hatilah. Anak-anak dekat madrasah dekat 20 orang je. Tak ramai pun. Tapi tuan-puan, keadaan tempat tidur mereka tu sangat sedih lah. Ada bahagian atap yang bocor bila musim panas. Dalam bilik memang terasa bahang lah. Saya yang duduk ulang-alik pondok ni pun tak terfikir, Allah, macam mana adik-adik ni tidur hari-hari. Hari tu saya duduk sembang lah dengan ustaz mereka. Ustaz pondok tu ada cakap, sebenarnya tuan, ramai yang nak masuk belajar agama dekat sini, tapi yalah, diorang terpaksa tolak sebab tempat tak cukup. Tuan-puan bayangkan, kena pula disebabkan ruang tandas tak cukup dan tempat mandi pun kita tengok, ya Allah, sangat sedih. Alhamdulillah, atas berkat penginfak yang lepas, kami ni dapat bagi sikit demi sedikit. Setiap kali ada sumbangan masuk, memang banyak perubahan kita boleh buat untuk mereka ni. Dari bocor jadi kurang bocor, dari sempit jadi lebih tersusun. Kerja memang jalan, cuma untuk siapkan lebih cepat tu, lebih sempurna, memang perlukan sokongan berterusan lah. Kalau tuan-puan nak jadikan sebahagian daripada usaha ni, walaupun sedikit, saya seru, jom kita bantu anak-anak ni dapatkan tempat yang lebih selesa. Boleh klik link di bawah ni untuk bantu berikan keselesaan untuk anak-anak Pondok Rehab Abada. Sokongan dan keprihatinan tuan-puan amatlah dihargai.